Hai, Assalamualaikum. Menu kita seterusnya, Yimi. So, bahan-bahan dia ada bawang putih, ada ayam, ada sayur dan ada juga cendawan. Mula senang saja. Kita hanya ketuk saja bawang putih tu. Dah siap-siap kecil-kecil. Tumis. So, bila dah siap tumis, masukkan ayam. Kacau-kacau. Masukkan air. Okey, kacau-kacau lagi. Lepas tu kita bolehlah masukkan sos tiram dan kicap. Kicap ni lah bahan utama buat Yimi ni. Okey, dah kacau-kacau, kita masukkan cendawan. Kacau lagi. Dan kita masukkan lagi air. Kalau nak lebih kuah, kita banyakkan air lah. Kalau nak bagi pekat, kita masukkan tepung jagung. Kemudian masukkan sayur. Kacau. Okey, last sekali kita masukkan Yimi. Yimi ni kalau nak dia lembut, celurlah siap-siap dengan air panas. So, kita kacau lagi, kacau lagi. Okey, jangan lupa cili potong kita. Tada! Siap. Rupa tak ada, rasa ada.